Baik, Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Setelah setahun saya sangat busy. So hari ni kita ada projek dengan si kuning Y15 saya ni. Seperti korang tengok, dah banyak part dah buka Apa kita nak buat? Kita nak buat blasting dengan powder, bukan powder, cat PU cat PU hitam. Ni saya set up tempat untuk saya blasting dulu sementara. Ni semua barang-barang yang kita akan blasting kecuali part-part plastik Part-part plastik kita tak blasting, kita just primer plastik and then masuk cat. Okey. Kita akan buat black gloss untuk part-part besi semua ni. Seperti korang tengok. Ni semua dah cuci ni. Dah cuci. Pedal dah buka, tongkat semua kita buat balik lah, recon balik. Kita akan masuk cat PU. Kita akan start blasting dulu. Okay, let's go. So guys, sebelum kita start blasting apa kata korang semua boleh tengok kat bawah tu, ada notification bell kan. Korang boleh tekan notification bell and then subscribe and share kepada kawan-kawan yang rasa benda ni bermanfaat lah untuk korang semua. So, barang-barang yang kita akan gunakan adalah, satu adalah sandblast punya pot by KGT Yang ni support saya buat blasting dalam 3 bar setengah ke 4 bar lah. Kompresor yang saya gunakan adalah kompresor Phoenix 7 horsepower 120 liter. Nanti saya akan sambung lagi satu kompresor tapi kompresor tu dah rosak. Kompresor lama saya Mr. Mark kecil je. Tapi yang itu tu 75 liter. Saya nak guna tabung dia je untuk simpan angin. And then setup dia kena ada regulator lah untuk bagi pressure dia ni. Sepatutnya dia 4 bar tapi tak apa, sekejap lagi dia top up balik. Kita naikkan sikit. Pusing je. Meter naik kan. Kita setup sampai 4. Ok, 4 kita lock. Ok, korang kalau nak hantar sandblast ataupun cat PU pun boleh contact saya saya buat harga okey-okey lah. Janji ada untung sikit sebab buat kat rumah je. Doakan saya dapat buka bengkel cat next project nanti insyaAllah Wira ni kita nak try cat. Ni Wira ni adik saya beli murah je. Dia suruh saya R&D, suruh saya cat semua. Ni next project lah. So sekarang kita layan blasting dulu. Let's go. Baik, tadi saya cari saya punya tripod tak jumpa-jumpa. So saya jalan je kerja until ada kejadian yang terjadi tapi tak apa, kita review dulu yang kita sempat dah blast. Ni casing belah magnet. Cantik permukaan dia, memang cun permukaan dia. So nanti kita akan letak inner dulu, bagi lenggris semua, bakar sikit baru kita masuk cat. Kita masuk cat PU ini belah kelas. Ada sikit-sikit tapi halal lah tu. Pada kaki dengan tongkat. Tinggal yang tak buat pedal belakang kiri kanan dengan arm je tinggal. Tak sempat sebab saya punya blasting pecah belah sini. So bila saya open je valve ni, dia keluar kat sini. Pasirnya kenalah kat tangan saya, pedih lah. So saya nak kena tukar benda ni dulu. Hari ni Sabtu, besok ayah tak tahulah buka ke tak awal. So InsyaAllah besok kita sambung and saya akan cari tripod. Saya akan rakam cara-cara kita blasting. Okay, see you tomorrow. Okay, Alhamdulillah. Hari kedua tapi saya still tak jumpa juga tripod. So tak apalah, lain kali masa saya buat blasting lagi nanti saya akan record. Saya tak jumpa mana tripod saya, mungkin kena beli baru.
Okey, selesai hari ni hari kedua blasting. Kondisi dia punya hasil. Yang ni tak tahulah kenapa tak boleh hilang. Memang dah tembak lama juga, memang tak boleh hilang. Dia macam ada kesan mungkin karat ke apa, macam tu lah. Tapi okey lah, dia smooth. Pedal kaki, tongkat, pedal belakang. Dengan ni tinggal saya nak cuci pakai solvent thinner, and then nak cat lah. Tapi tengok cuaca hari ni macam dah mendung lah. Ni pun dah start berangin-angin. So kita tengok macam mana. Sekejap lagi cat, kita akan buat cat black high gloss. Saya menggunakan cat PU. Cat PU daripada Forza. Forza. Ni cat PU Cat PU ni dia lebih kurang macam powder lah. Macam powder coating. Dia memang kuat. Dia dapat sekali dengan hardener dia. And then saya akan campur sikit dengan slow thinner daripada Aika. Okay. Tengok dulu cuaca macam mana sekejap lagi. Kalau dia dah okey sikit, mungkin saya cat. Tapi ni nampaknya dah mendung berat dah tu. Tak tahulah dalam kamera boleh nampak ke tak. Memang mendung berat So kita tunggulah part. Mungkin video ni buat 2 part lah kot. First part is blasting, second part is mengecat. Tapi itulah, tak tahu lagi nak buat 2 part ke nak sambung je terus. Okay, stay tuned. Okay guys.